Kalau video ni keluar waktu pagi, tolonglah tunggu Ustaz, jangan skip lagi. Jom ikut saya sama-sama. Kita baca satu zikir, yang mana siapa baca zikir ni waktu pagi, seandainya dia ditakdirkan mati sebelum petang, insya-Allah kata Nabi, dia berpeluang untuk jadi ahli syurga. Woi, zikir apa tu Ustaz? Alah, zikir dia pendek je, tapi alang-alang tu. Jom kita buat pahala sama-sama. Tekan butang share sekarang, butang repost, copy link masuk dalam grup, bagi kat family, bagi kat kawan-kawan, bagi kat semua umat Islam. Boleh? Alright lah, mantap. Tengok skrin, kita baca zikir ni sama-sama. Zikir ni Nabi yang ajak nah. Okey, ikut sama-sama nah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Macam dapat tak? Kalau dah dapat, sebarkan video ni sebanyak yang mungkin. Semoga kita semua berpeluang untuk jadi ahli syurga. Amin ya rabbal alamin.